Kepada company Tefal, saya dah lama nak cakap benda ni. Saya rasa saya kena beritahu juga kepada semua dan juga kepada pihak Tefal yang mana saya perlukan penjelasan lah. Ini saya punya setrika Tefal. Tengok. Yang ni crack. Sini pun dah crack. Benda ni dah patah. Sini pun dah pecah-pecah. Saya tak nak semua salah faham Sebenarnya apa yang saya nak cakap ni, setrika ni saya pakai dah lebih kurang 7 tahun dah. Lepas tu setrika ni dah banyak kali jatuh. Banyak kali jatuh dah. Pada atas tu jatuh, tinggi bang. Dia jatuh, jatuh dekat atas batu tiles macam ni. Disebabkan kucing-kucing saya. Bila saya tanya dekat kucing saya, siapa yang menjatuhkan, tak ada seekor pun mengaku. Saya ingatkan dah tamatlah riwayat saya punya setrika ni. Tapi Alhamdulillah, sampai sekarang masih lagi bernyawa. Dan saya agak pelik Biasanya barang-barang elektrik zaman sekarang ni jatuh sikit dah rosak. Sikit-sikit rosak. Tapi yang setrika Tefal ni saya agak confused. Dia jatuh banyak kali tapi masih lagi elok. Macam mana tu?